sampai dekat Kunming Airport pagi-pagi buta sebab ada orang mengang. Kita boleh nampak lah cik dinosaur belakang ni, Rangka dinosaur. So Alhamdulillah perjalanan mudah. Immigration pun tak ada susah mana. Kena tulis form sikit. Cumanya lah bila dalam kata terbang baru terfikir yang bendera Malaysia tak bawa, jalur gemilang tak bawa. So tak tahulah mana nak cari jalur gemilang dalam bumi China ni pula kan. So lepas ni kita rehat dulu, ada 2 jam lagi subuh. Lepas tu baru kita bergerak ke Kunming train station untuk ke Shangri-La. So jumpa di train station pula. Okay, Alhamdulillah kita dah sampai dekat Kunming Airport. Kita sampai tadi dalam pukul 2, settle immigration dalam 2.20 macam tu. Sekarang ni pukul 3, kita tunggu sembahyang subuh. Lepas kita akan bergerak ke Kunming train station untuk ke Shangri-La. So Port Lengang tak ada orang, kosong. Dan dia pun duduk diam-diam je, dia tak bergerak-gerak macam dekat apa, naik museum lah. So kita jumpa kat train station. Okay, kita telah berada di Kunming Railway Station. Sepatutnya mula-mula nak naik Didi, tapi tak tahu Alipay boleh jalan ke tak ke. Lepas tu yang ulat kat airport pun sibuk tanya anak Didi. Lepas tu bila dia minta, dia bagi harga jauh dari Didi. Pusing, dia cakap dia kata Didi ikut jalan tol lah apa semua. Didi memang included dah semua sekali. Kalau Didi memang harga dapat tu termasuk tol. So akhirnya dia pun give up, dia bagi kurang sikit harga dia, tak jauh dengan Didi. So ikutlah dia juga. So ni ada persitaran sampai awal-awal kat sini adalah jual jagung rebus. Jagung. Saya tak ada dalam video, tak masuk kan tu. Jagung rebus dan apa-apa yang nak makan bolehlah beli kat sini kan. Tapi jagung tu beranilah, yang lain tu tak tahulah. Kita rasanya sembahyang subuh kat sini lah. Tunggu ni je lah, tempat lapang ada. Sekejap lagi kita bentang lah kat sini. Tepi tu lah, sana sikit. Tempat sorok sikit lah. Okay, kita nak masuk kat ni. Ada security check, safety check. Tak tahulah safety check macam mana. Okay, kita sudah berada dalam kawasan train. Kita punya pintu masuk kat sini ni untuk ke Shangri-La. Pakai pintu 4B. Yang ini tak tahu ke mana, tak sempat nak baca. Nak baca Shangri-La je. Tapi masalahnya tadi masa nak masuk ke sini tadi kena tahan, kena scan bag. Ada pisau pula, pisau untuk kupas buah. Pisau Victorinox beli kat Geneva, kena rampas sebab dia boleh bagi 6 cm sahaja. Alhamdulillah, sedih. Apalah, nanti kita beli kat Shopee je lah. Okay, kita dalam perjalanan ke Shangri-La, dalam kereta api dia lah. So setelah melelapkan diri sebab keletihan, tengoklah muka-muka lemau lah. So macam ni lah keadaan dalam kereta api. Selesa. Lepas tu ada power point dekat tepi kaki ni. Dah lama baru tahu. So dia ni pun tengah sibuk ambil gambar kat luar. Kat luar ni sebenarnya dia air high lake. Tapi kita kerja masih terowong lah. Kalau Cina
Yang China ni pun beria nak pergi gambar. Kita layan dengan dia lah. Maknanya kita masih dalam menuju ke Lijiang. Akan sampai kita akan sampai di Shangri-La dalam pukul 1 lebih ni. Layan lah view kat luar tu. Okay, ini adalah suasana jalan masuk ke hotel kita. Ni hotel kita, Tavern Hostel. So kita sampai sini dalam pukul 2 petang. Ini dia punya kafe untuk makan. Tapi kat sini rasanya tak halal, so kita akan makan di luar. Dan macam biasalah, yang paling pentingnya bilik kita. Suasana dia ada suasana Everest Base Camp sikit. So dapatlah rasa melepas kerinduan dari segi bau-bauan. Dan ini bilik kita ya. Hotel come with bini. Hotel apa? Free bini. Oh, tak apa, kalau free semua okey. So ini bilik air dia. Wah, quite nice. Ni Tavern Hostel. Tavern Hostel baru dah macam ni. Okay, masalah kita ada masalah kat hotel ni. Kita stay hanya 2 hari. Dan 2 hari tu untuk trip panjang. Trip yang kat sini kena pergi 2 tempat ni. Ni satu ni adalah Abu Jichiu Lake. Dengan satu lagi ni adalah Grand Canyon ni dipanggil Balagazong. So antara dua ni, yang ni antara yang paling best. Cuma cuaca sikit hujan. Dan memang plan kita orang ke sini. Tapi kat sini pun nampak cantik juga. Yang ni lagi santai, naik bas je pergi. Yang ni kena hiking 10 kilo, 5 kilo pergi, 5 kilo turun. So malam ni kita akan beristikharah dululah untuk memilih mana. Alright. Sana, jalan dari sana sampailah ke mari. Akhirnya ini tempat makan kita. Yang penting ada logo tu. Mari. Order. So kita jalan-jalan sikit dalam bandar Dukung, benda tak nama dia, kat Shangri-La ni. Hari masih siang. Kita baru lepas makan, cari bilik, tidur dulu. Malam gang bila lampu-lampu dah buka, kita jalan balik. Jangan. Sini kedai memang banyak untuk jadi puteri yang lipo. So bolehlah sewa baju-baju kat sini. Ni contoh-contoh puteri yang lipo yang ada. Kita nampak sepanjang jalan ni dia orang pakai pakaian macam tu pun sama je. Memang dia nak bergambar. Apa masalahnya ni, pakaian seragam hantu tak bawa lah pula. Jalan ni ada banyak skuter kat sini. Masalah skuter ni dia tak ada bunyi. Tahu-tahu sampai je. Ni lagi puteri-puteri Hang Lipo yang sesat. Puteri Hang Lipo pun naik skuter pun ada. Ni yang nak tunjuk kat Adin Udin ni. Dia tak ada cap macam ni.
Di, cap macam ni macam mana Di? Ini Tibetan style. Kau jumpa Rusia punya style. Pushdi. Bukan Rushdi. Oh. Ada bomba. Comel bomba dia. Abang bomba selamatkan saya. Abang bomba dia tak sadu macam Malaysia. Tak jumpa anjing tadi lah. Kalau tak sedap sikit ambil video. Mana yang besar tu? Yang besar tu. Dalam kedai? Dia jaga kedai ke apa? Oh, dia jadikan khadam untuk jaga kedai. Tapi dekat tradisi orang Melayu Minang dia pakai ni. Oh, tu ada. Kalau orang Melayu Minang dia jaga dusun, tapi dia tak pakai ni anjing macam ni. Dia pakai rimau terus. Kita yang waris jari hantu. Dia malah kacau dia. Nak berdiri ke belakang ni? So ini punya level lain tu ni. Maleh je. Ada jari sutong gurita, lipan-lipan, scorpion. Kau nak makan apa? Tuh. Alhamdulillah, matahari mula menyinari. Tadi waktu kita sampai agak hujan-hujan sikit. Masih dalam dilema lagi. Tak tahu nak pergi hiking ke tak. Kalau cuaca macam ni, pergi hiking memang cun lah. Saya berat rasa nak pergi hiking. Sebab hiking time ni lah boleh. Time bawa budak-budak nanti mungkin tak boleh hiking. Banyak nak kena pergi ke Bala Gezong tu macam sesuai sikit lah kalau nak bawa budak-budak. Sudah, bini aku hilang. Mana pula bini aku hilang ni? Hilang bini. Three Brothers Cafe. Okey, dah jumpa balik. Ingatkan hilang bini. Ini sahabat kita jumpa kat sini, nama dia Fahmi. So dia pun macam boleh buat kampus sendiri kak. So kita banyak bergantung kat dia lah. Sebab kita ni baru hari ni baru jalan sorang-sorang ni. Mana? Malaysia apa? Malaysia mana? Tudungnya Malaysia lah. Dia tudung Malaysia lah. Dia bukan tudung Indon lah. Kat sini ada dance tu? So ni ada dataran. Katanya dah malam-malam nanti ada tarian tradisi di sini. Dah nak makan aiskrim pula. Ada sejuk-sejuk kat sini makan aiskrim. Tapi mentari panas. Biarlah.
jalanlah balik ke arah hotel untuk merehatkan diri. Yang tidur dalam flight sejam, yang tidur dalam kereta api sejam 2 jam. Buah boleh dapat kan? Buah muah, betul lah. Mana kata kiri? Kiri kanan. Tapi buah muah tu dah terlepas ke apa? Ada buah muah. Tahu lepas sebelah ni kot, sebelah pizza ni kot. Sebab tengok anggur yang panjang-panjang tu. Dalam ni. Dia bukan kat sini buah, kat depan lah. Bukan lah. Bukan kat sini. Mana ni kena turun lagi. Sebab I ingat dia turun lagi baru nampak buah tu. Kita cari buah dulu. Rasanya kawasan-kawasan ni tadi buah-buah ni. Ya betul. Di sinilah buah-buah yang kita cari. Live pun ada. Tapi yang digeramkan adalah anggur itu. Ni buah lai. Dia nak strawberry ke? Ni ke? Ikut you lah. Dalam ada apa lagi? Ada tembikai. Itu buah ni. Bukan. Ni buah yang bidara. Bidara. Hello. Hello.